Kau tak ada naik, kenapa? Halo. Okey. Ni tengok ni macam telur. 1, 2, 3. Boleh. 4. Lepas tu kita akak. Tengok tu. Okey, saya awak. Ni mana ni saya nak masak telur masak kicap. Kita ada bawang putih. Simple je. Pop piak depa gitu. Kucur. Lepas tu tengok gapo pagi nak bangun ke. Lepas tu tengok kalau gini pun terlalu dah letak bawang merah sikit. Ikut. Nak letak banyak mana pun letak lah. Gitu. Lepas tu kucur sampai dia naik bau. Lepas tu kan selu api. Allah, kau ni tak nak duduk mojek dah. Aduh, okey, duduk molek dah. Kau itu. Letaklah sos cili tu. Piak sos cili tu lepas bagi rasa bobo pedas gitu sikit. Lepas tu letak pula sos tomato bagi rasa masin-masin sikit. Lepas tu kan saya awal letak lah sos tiram tu bagi rasa masin-masin sikit. Lepas tu kan kucur besar api sikit. Kucur bagi dia rata belakang tu kan. Kucur. Banyak ada kucur letih weh. Kucur. Letih pula weh. Adalah Lepas tu kan mata tengok buat gapo. Kita letak air tu. Kita letak air tu pula. Air ni tu aku awal kalau awak nak cair letak banyak. Kalau nak letak pekat kan letak sikit. Gitu. Pasal saya suka sedih. Letak banyak sikit suka hati lah. Letak ke mana-mana pun. Lepas tu tu dia kicap ni tak kisah lah letak ke gapo kicap piak letak kicap gitu bagi dia ada warna hitam manis kicap lemuk sikit ke. Tengok dia nak bangun sedap. Nak bangun tu. Aduh. Aja kita zoom sikit comel kata. Warna dia tu cantik kejadian dia tu. Gitu. Kalau kita pulah. Pulah. Ini ikutlah ejah keras tahap kemasan sendiri. Piak Allah banyak. Kita letak dia nama tu maaf lah. Kita salah buah dia. Kita pakai sukat roket gitu. Jangan tiga lah kalau gitu dah. Tak cukup rasa. Lepas tu kalau kata kita orang Kelantan kan kita letak gula. Kita suka masak letak gula. Kita letak gula sikit. Kucur. Sedap api sikit. Lepas tu tengok telur tu macam kita piak. 2 piak. 3 piak. Piuk. 4. Okey, bagi dia genda malam molek tu kan. Bagi tu gelap pengabadak bendek. Silap pengabadak bendek pun. Letak bawang piu. Bawang tu. Gitu. Letak bawang tu pula. Lepas tu kan ada azam pula. Allah. Nak ayat kata masak sedap lah tu. Lepas tu kan kucur gitu kan. Lepas tu kan kucur lah kalau nampak bawang tu dah nampak molek. Dah tu nampak Allah kata nampak masuk kan. Apa pandai lah tu kena ajar lagu tu kan. Nampak masuk molek gitu kan. Kita ambil pinggan akak lah. Letih pula nak babe weh lagu ni weh. Kadang-kadang letih pula nak babe ni. Tapi gitulah. Kita kucur pening telur tu. Ya kucur pening telur sapan. Ya. Ni kalau kena dengan nasi panas nyakut ni. Aduh saya awak weh. Aduh. Kita selap api. Akak kita akak ada. Ni susun ikut lah. Ni susun lagu mana betul segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 kau. Ikut saya awak nak susun lagu mana. Yang penting awak tak ada pinggir. Jangan letak sangat pula panah. Tak sepinggir gitu dah. Susun. Aduh. Allah. Aduh, yang main backflip. Dah. Alah. Go gak telur ni. Gitu kan. Lepas tu kan. Piuk. Cuah gitu. Apa tu? Asia.